Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Hafaz lah ni final lah, nak cerita pasal Hafaz. Enjin dia lembut. Yang cik nak cerita yang ni, ini tak banyak barang boleh isi tapi boleh lah. Tapi special dia punya buat ni. Dah kunci. Tak payah nak tekan-tekan banyak. Oh, Hafaz ni best juga. Yang cik suka Hafaz ni, gear 1 tak penting. Masuk gear 2, gear 3, gear 3 boleh start 20. 20 boleh sampai 80, 85. Gear 4 dah masuk dekat 40. Dah boleh pakai gear 4 dah nak jalan sampai berapa-berapa lah. So kita nak cruise tu boleh slow jimat minyak. Okey, kombinasi sprocket dengan gearbox dia, acik naik berdua, bawa kawan, berat lah naik bukit. Gear 1 tu, jalan laju dia tak mengerang enjin dia. Lepas tu boleh masuk gear 2, memang power. Dia punya ni, setting dah bagus, sprocket pun tak payah tukar. Kalau orang berat boleh bawa, berat-berat pun boleh bertahan lah, boleh naik bukit. Lagi satu acik suka suspension dia. Suspension ni naik seorang dah sedap. Tapi kalau naik berdua berat pun, langgar lubang, tak ada rasa terentak. Dia masih sedap. Jadi kalau tanya acik, selepas pakai 3 minggu ni, boleh beli motor ni. Boleh bawa dalam bandar, boleh bawa pergi surau, boleh anak bawa pergi sekolah. Kita nak pergi surau, nak beli-beli barang, bawa pergi kerja, buat grab, semua boleh. Tapi kita tak boleh bawa laju, kita tak boleh bawa 110 lah, kita bawa sampai 100 je. Dah okey. Pakai lah 10-20 tahun kalau pandai jaga minyak hitam. Harga pun baloi. Paling penting, motor Malaysia tapi kualiti Jepun. Okey.